What everyone, this is for Smackdown. Jadi korang tengok, inilah belt baru yang akan menjadi rebutan ataupun jadi apa tumpuan di UFC White House nanti ya. Jadi ni belt baru yang baru sampai kepada Dana White. Dia pun dah tengok, dia pun terkejut, dia kata cantik. Aku rasa boleh tahan, lawa juga. Jadi kalau korang yang tengok, macam mana? Lawa tak lawa? Dan belt ni pun dah dipersembahkan ataupun ditujuk kepada Donald Trump. Dia pun kata cantik, lawa. Kalau pendapat aku, lawa lah. Korang tengok lah UFC baru ni, dengan ada bendera Amerika kat sana, ada bintang belah kiri dan kanan, 3 simbol bintang. Aku tak tahu maksud bintang tu, tapi mungkin tak tahu lah. Tapi lawa je benda begitu. Jadi apa pendapat korang ke? Cantik tak cantik? Mestilah cantik kan. UFC belt yang baru kot, yang lama tu pun dah lawa, apa lagi tambah yang baru ni. Okay je. Jadi jangan lupa korang tengok nanti. Aku akan update pada masa ke semasa sama ada fight di White House tu dah nak start ataupun bila nanti. Tarikh yang semakin dekat, aku akan update dengan korang. So tu je daripada aku. This is Force Fight.